Hai semua, dalam video kali ini saya nak cakap lagi tentang rangkaian 5G kedua ya, di mana pada perkembangan baru U-Mobile telah menjual semua saham. Nak cakap menjual tu dalam proses menjual lah semua saham Digital Nasional Berhad ataupun DNB kepada CelcomDigi, Maxis dan juga YTL Yes je. Nak tahu lebih lanjut tentang perkembangan ini, kena tengok video ini sampai habis. Jika anda belum subscribe channel saya, sila subscribe channel saya bagi video-video yang saya akan memuat naik dari semasa ke semasa ya. Jangan lupa untuk bekal lonceng tau. Okey, ini merupakan perkembangan baru ya. Iaitu baru-baru inilah, beberapa hari yang lalulah, iaitu 12 ataupun 12 Mei 2025, 13 Mei 2025, U-Mobile kini berada dalam proses untuk melupuskan semua saham Digital Nasional Berhad ataupun DNB kepada CelcomDigi, Maxis, YTL Yes dan juga MOF Inc lah, iaitu Kementerian Kewangan Malaysia ya. Untuk pengetahuan, U-Mobile memang merupakan pemenang bagi rangkaian 5G kedua ya. Itu bermaksudlah bahawa U-Mobile perlu melupuskan semua saham sedia ada, jika adalah, sebelum U-Mobile boleh membina rangkaian 5G kedua ya. Dan U-Mobile merupakan salah satu pemilik saham DNB ya. Dan pemegang saham yang lain termasuk CelcomDigi, Maxis dan juga YTL Yes. Dan untuk pengetahuan, U-Mobile telah menjual semua saham DNB dengan harga RM100,000 ya. 1 dengan 50. Dengan RM1 sesaham kepada CelcomDigi, iaitu 33,333 saham. Maxis sama juga 33,333 saham, dan juga YTL Yes sama juga dengan CelcomDigi dan Maxis 33,333 saham je. Kementerian Kewangan pula membeli satu saham lah. U-Mobile tu menjual 100,000 saham dengan harga RM1 sesaham lah. So CelcomDigi, Maxis dan juga YTL Yes membeli saham sebanyak RM1. 33,333 ringgit lah. Satu saham RM1 kan. So mereka membelinya dengan 33,333 ringgit lah. Selepas penjualan saham dari U-Mobile, saham Maxis, CelcomDigi dan juga YTL Yes dalam DNB akan ditambah dari 16.28% ke 19.44% ya. Manakala saham Kementerian Kewangan pula ditambah dari 34.88% ke 41.67% ya. Ini merupakan struktur pemegang saham ya, di mana MOF mempunyai 41.67% lah saham. Betul lah saya cakap. YTL, CelcomDigi dan juga Maxis mempunyai saham terbanyak 19.44% ya. Anda boleh nampak dekat situ, MOF mempunyai saham sebanyak 500 juta. Manakala untuk YTL Yes, CelcomDigi dan Maxis, mereka mempunyai saham terbanyak dalam 233 juta lah. Itu shareholder advance ya. Itu kena bayar balik kepada MOF lah. Dengan pengeluaran U-Mobile daripada penyertaan DNB, pendahuluan pemegang saham U-Mobile iaitu sebanyak 233 juta ringgit lah, macam tu. 233. Ini yang dia tulis dekat situ lah. Agak kompleks nak cakap lah. Sebab dia punya nombor pun agak kompleks dekat sini.
dia akan dianggap sebagai prabayaran akses 5G DMB lah dari U-Mobile. Sebab U-Mobile pun kena bayar balik semua pinjaman ataupun suntikan awal yang diberi oleh Kementerian Kewangan ya. Oleh itu, duit sebanyak 233 juta ringgit tu akan diambil lah oleh Kementerian Kewangan lah. Walaupun U-Mobile telah keluar daripada penyertaan DNB, U-Mobile masih boleh memberi perkhidmatan 5G buat sementara waktu lah kepada pelanggan dan perjanjian akses bersama DNB tu selepas pengeluaran U-Mobile daripada syarikat DNB ya. Perjanjian tu sama seperti Unify Mobile lah. Sementara U-Mobile sedang membina rangkaian 5G mereka masih akan membuat perjanjian akses lah bersama DNB untuk nak guna rangkaian mereka ya. Selepas mereka dah bina tu, barulah keluar daripada perjanjian lah. Dan Kementerian Digital telah berkata bahawa 950 juta ringgit telah dibelanjakan oleh DNB lah. Termasuk suntikan awal 500 juta ringgit pada 2021 dan pinjaman pemegang saham 450 juta ringgit pada 2023 dan perlu dibayar balik kepada Kementerian Kewangan sebelum U-Mobile boleh melaksanakan rangkaian 5G kedua ya. Dan baru-baru inilah U-Mobile telah memilih Huawei dan juga ZTE sebagai rangkaian kerjasama untuk membina rangkaian 5G kedua ya. Dan rangkaian 5G U-Mobile akan berasaskan 5G SA ataupun standalone lah setelah dibina dan diaktifkan lah. Rangkaian 5G U-Mobile akan sedia 5G SA pada hari pertama ya. Dan saya rasa ini sahajalah dalam video ini. Jika ada perkembangan tentang rangkaian 5G dekat Malaysia, saya akan ikutilah dekat video yang akan datang ya. Dan ini sahaja dalam video ini. Jika anda belum subscribe channel saya, sila subscribe channel saya bagi video-video yang saya akan buat naik dari semasa ke semasa. Jangan lupa untuk buka loncengnya. Dan boleh kongsikan video ini kepada rakan-rakan anda, keluarga anda supaya mereka boleh nampak ya. Jumpa lagi di video akan datang. Bye.